Korang perasan tak, setiap kali keluar siri smartphone yang baru, pasti akan ada dua model, yang standard dan juga yang pro. Dan secara automatiknya, kita pasti akan aim pada yang pro kan? Sebab kita beranggapan yang standard mesti banyak gila benda yang kena sunat, betul tak? Tapi lepas aku guna Xiaomi 17T yang standard ni selama seminggu, aku mula rasa yang gap antara dia dengan model yang pro tu dah semakin tipis. Kadang-kadang aku tertanya-tanya, perlukah aku bayar ekstra untuk features yang mungkin aku jarang guna? So hari ni aku nak share pada korang kenapa Xiaomi 17T ni sebenarnya pilihan yang lebih masuk akal. Adakah dia sebenarnya adik tiri yang tersembunyi atau sebenarnya dia adalah hero yang tak didendangkan? Let's go. First impression aku masa pegang phone ni, compact. Skrin dia 6.59 inci. Untuk tangan aku, ini adalah saiz yang paling sedap untuk one hand usage. Xiaomi 17T ni dia kekalkan saiz yang mesra poket. Desain belakang dia nampak matang, tak terlalu flashy. Material dia rasa solid, tak rasa macam plastik murah walaupun dia adalah model yang standard. Surprisingly, ia juga datang dengan IP68 dust and water resistant. Sama kalis, sama lasak seperti mana model yang pro. Skrin dia pun tetap guna panel M10 yang sama macam yang pro. Nits dia tinggi, 3500 nits. Jadi bila aku check direction dekat Google Maps, tengah panas terik dekat outdoor, skrin tetap nampak jelas. Satu lagi benda yang aku appreciate, paparan ni juga datang dengan Global First TUV Quadruple Eye Care Certification. So kalau korang jenis yang layan konten dalam gelap, mata korang tak rasa pedih sangat. In term of performance, dia chipset. Ini adalah part yang selalunya distinguish antara model yang pro dan juga model yang standard. Di mana untuk Xiaomi 17T series kali ni, untuk yang pro dia pakai MediaTek Dimensity 9500, manakala untuk yang standard ni diguna MediaTek Dimensity 8500 Ultra. Basically, downgrade ke? Sepanjang aku gunakan untuk daily driver, Dimensity 8500 Ultra ni bagi undisturbed experience. Maksudnya, korang bukalah aplikasi ke, balas WhatsApp, edit video, edit foto, nak medium to heavy gaming, semuanya masih lagi terasa snappy. HyperOS 3 dekat sini pun rasa ringan gila. Untuk aku personally, kalau setakat guna harian, aku memang takkan rasa perbezaan yang ketara pun antara kelajuan dia dengan model yang pro. Oh ya? Kini korang dapat 5 tahun OS update dan juga 6 tahun security update untuk kesemua Xiaomi 17T series ni. On the top of that, bateri dia 6500 mAh. Korang bayangkan, phone size compact macam ni tapi bateri dia lagi besar daripada kebanyakan flagship dekat luar sana tu. One day usage memang confirm. Nak charge pun tak lama sebab apa dia ada 67W hyper charge which included dekat dalam kotak bagi set Malaysia ni. Now part yang paling penting iaitu kamera. Korang jangan risau sebab apa tahu, walaupun ini adalah model yang standard, Xiaomi 17T ni masih lagi hadir dengan branding Leica. Kali ni diguna sensor utama Light Fusion 800. Walaupun sensor dia 1/1.55 inci which kecil sikit daripada model yang pro, tapi processing dia tetap padu. Benda pertama aku perasan adalah tone dia. Warna dia tak terlalu naik sampai nampak macam fake. Kontras dia ada karakter, shadow dia agak deep tapi highlight masih lagi terkawal. Of course yang buatkan dia jadi best adalah lens Leica Samilux yang Xiaomi masih lagi bekalkan dekat model T yang standard ni. SOOC memang cantik, gambar street fotografi nampak ada mood, ada vibe Leica yang moody tu. Dan buat pertama kalinya, T-Series pun dapat features kamera baru iaitu Leica Live Moment pada foto dan juga portrait mode dia. Kalau korang pernah guna live foto dekat jenama lain, konsep dia lebih kurang sama macam tu lah. Tapi yang ini, dia ada Leica Touch. Bila korang ambil gambar, dia akan rakam sekali video pendek beberapa saat sebelum dan juga selepas shot itu. Yang paling best untuk model yang non-pro ni, dia sekarang hadir dengan 50MP 5x optical telephoto zoom. Kenapa best? Sebab 5x optical ni bukan setakat untuk zoom jauh, tapi dia bagi compression yang cantik gila untuk portrait. Background nampak lebih rapat dengan subjek, bokeh nampak lebih natural dan subjek nampak lebih isolated. Kalau korang ambil gambar detail bangunan ataupun candid orang daripada jauh, gambar nampak lebih mahal dan juga cinematic. Tak ada masalah fringing ataupun warna lari bila mana tukar daripada lens main kepada telefoto ni. Lepas tu ada 10x lossless zoom. Aku kena jujur, aku tak expect dia jadi as clean as 5x optical tu. Plus nak ambil gambar dekat 10x ni pun quite stable pada hemat akulah. Detail tengah gambar masih lagi nampak solid dan juga sharp. Untuk kegunaan harian, 10x ni dah lebih daripada cukup untuk korang tangkap momen yang mata kasar susah nak nampak detail dia. So far promising dah kan? Tapi aku still kena jujur pada korang. Of course, ada benda yang akan membezakan antara Xiaomi 17T yang standard ni dengan model yang pro dia. Pertama, skrin dia 120Hz bukan 144Hz macam yang pro. Tapi honestly,
Mata manusia susah nak bezakan 120Hz dengan 144Hz ni. Kedua, dia tak ada wireless charging, tapi bateri dia dah cukup tahan dah. Dan wired charging dia pun dah cukup laju. Yang ketiga, video recording dia maksimum 4K 60fps. Tak ada 4K 120fps macam model yang Pro. Dan of course, perbezaan chipset yang digunakan tu lah. Persoalannya, adakah korang memerlukan all those extra specs and features? Kalau tidak perlu, then for the price, Xiaomi 17T yang standard ni pun dah more than enough. Xiaomi 17T ni adalah untuk korang yang nak experience flagship tapi nak save sikit on budget. Korang dapat skrin yang cantik, bateri yang lagi besar daripada kebanyakan flagship lain dan sistem kamera Leica yang sangat capable. Kalau korang berminat, korang boleh dapatkan dekat Xiaomi Store, Mi.com ataupun official store dekat Shopee dan juga Lazada. Ingat, pre-order start 28 Mei ni. Ada free gift menarik sementara stok masih ada. So korang tim yang mana? Tim yang jimat ambil Xiaomi 17T yang standard ni ataupun tim yang all out ambil model yang Pro? Cuba komen sikit dekat bawah. Sampai berjumpa di next video. Macam biasa guys, Assalamualaikum. Ciao.